Ramai manusia hari ini bukan hidup dengan sedar. Mereka fikir mereka sedang memilih hidup. Padahal, hidup sedang memilih untuk mereka. Kadang-kala, kita tak cintakan seseorang. Kita cuma takut kehilangan perhatian. Ada kalanya, kita tak marah sebab cinta, tapi sebab ego dan rasa ditolak. Setiap pagi, manusia bergerak seperti mesin. Mereka kejar masa depan sampai lupa cara untuk hidup hari ini. Kita tinggal bukanlah berjauhan, tapi fikiran semakin jauh. Kita ramai, namun bukan tak sayang keluarga. Mereka cuma terlalu penat untuk hadir. Metakognitif adalah kemampuan untuk melihat dan menegur sendiri cara kita berfikir. Adakah ini benar-benar pilihanku ataupun dunia yang sedang memprogram diriku? Dunia moden tak perlukan manusia jahil untuk mengawal manusia. Manusia yang tidak sedar akan menganggap sangkar itu sebagai kebebasan. Pemikiran yang tidak dipantau oleh diri melalui metakognitif akhirnya akan diperintah dan dijajah.